Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Faizal Muslim, ejen hartanah anda. Seseorang yang bertauliah dan juga berkebolehan, who is always at your service. Masih mencari rumah untuk dibeli atau dijual? Call je Faizal Muslim. Untuk sembarang pertanyaan, anda boleh menelpon beliau di talian 9388 0120, 9388 0120 atau lungsuri laman beliau at Facebook, at TikTok, at Instagram Faizal Muslim. Dah jual? Baru nak view. Selamat datang semua. Apa khabar penonton-penonton kami The Bubble Clan Podcast. Anda bersama saya Ahmad dan juga dan saya Acik. Apa khabar korang? Dengarkan lagu kami. Macam okey je? Okey, best. Aku macam nak menari. Ini suara kau ke? Tak. Tidak. Aku jujur. Itu dia. Seperti biasa, kita akan bawakan kepada kamu semua topik-topik yang hangat, topik-topik yang akan kita memperbincangkan dengan hati yang terbuka. Ya, betul. Yang membuka minda, yang memprovok anda punya minda. Okey. Sudahlah tu. Umur dah berapa nak dengar lagu rock? Sedap. Aku teringat zaman aku masih muda. Aku masih muda lagi. Kira you lah aku. Okey, boleh tahan Kau kelakar kau Cik malam ni. Okey. Aku rasa air monster lah. Air monster ke? Kita ada tetamu. Oh ya, aku terasa muda. Okay guys, selamat datang. Welcome to the show. Seperti biasalah saya bersama dengan Acik. Kita akan mengupas lah kata orang tu kisah-kisah yang kita rasa yang kita nak memperbualkan. Tak kisahlah yang tengah hangat ke, yang dah lama orang tak bualkan, tiba-tiba kita datang dari idea macam ni kisah kita kena berbualkan lah, pasal dah lama kita tak dengar pasal benda ni Betul sekali. Yang especially ada yang kaitan dengan masyarakat dan dekat dengan hati masyarakat. Yes, betul. Dan dari itu pada malam ini topik yang kita nak memperbincangkan kena-mengena dengan anak-anak muda kita pada zaman sekarang dan zaman kita dululah. Ya, betul sekali. Macam aku ni lah masih muda. Yes, Acik masih muda. Aku lagi muda. Ya, betul. Okey, dan dari itu kita tak nak berbual sembarang-sembarang. Kita bawakan seseorang ke dalam studio. Siapakah beliau, Acik? Silakan. Okey, bersama kami, di depan kami adalah Ustaz Lutfi. Yes, welcome to the studio Ustaz Lutfi. Terima kasih. Itu dia Ustaz. Macam mana Ustaz? So far kita masih lagi menyambut bulan raya kan? Macam mana perayaannya? Check. Sebab apa, kira raya, tengah-tengah raya dah sakit. Okay. So apa, tak ni sangat lah. I think because kalau dekat negara Arab, di negara Arab lebih kepada raya haji. Raya haji diorang lagi meletup lah. Lagi besar Bazar keregah habisnya. Tapi kalau hari raya negara Arab 1 hari 2 hari tak tu senyap. Kisahnya. Okay, maklumlah kita bawakan Ustaz ni fresh from the oven. Kita bawakan dia daripada masjid terus. Tadi kita kidnap. Lepas isyak tadi kita kidnap, kita bawa. Kau. Dia sempat tukar jubah je. Tu yang perempuan dia masih ada. Okay Ustaz, terima kasih kerana hadirkan diri pada malam ini. Kerana apa kita nak berbual pasal youth dan kira youth belia. Dan aku rasa beliau adalah seorang yang dah pun apa orang kata tu, adakan program-program di masjid dulu lagi dengan youth ni yang ada. Kerana zaman aku pergi, bukan zaman aku pergi masjid, tapi zaman aku masih dekat Woodlands, aku pergi ke Anur Ustaz That point of time aku tahu yang Ustaz Lutfi ni merupakan seorang youth Development Officer. Yes, Youth Development Officer, Cik. Dulu kita selalu dengar ni benda. Kalau kita tengok dekat masjid kan, dia punya pangkat-pangkat mesti ada Youth Development Officer. Tapi sekarang Ustaz, saya nak tanya, dah tak ada ke, kurang ke, ataupun jawatan tu diambil kembali ke, ataupun dihapuskan Ustaz? Macam mana Ustaz sekarang? Akan dihidupkan ataupun dimulakan semula lah. Sekarang ni masjid-masjid tengah mula hidupkan balik jawatan untuk pegawai belia, pembangunan belia. Maksud Ustaz kira sebelum ni dia dah dihapuskan ke apa? Bukan dihapuskan, tapi dikurangkan. Tapi sekarang
dia kadang-kadang tengok pada masjid masing-masing jugalah. Keperluan masing-masing. Kalau contoh tiba-tiba pertempatan tu, tak adalah kan. Jadi dia tengok balik pada keperluan dan ke masjid masing-masing lah. Ada masjid ada masjid tak ada. Ada masjid yang pada awalnya tak ada, sekarang nak adakan. Okey. Cik, kita terus shoot lah Shoot lah. Okay, start jujur Betul. Kenapa sekarang ni kenapa ramai remaja sekarang ni rasa mereka ni dah jauh dari masjid? Oh, ini kan aku terus bagi. dia kalau jauh daripada masjid, yelah, I mean satu apa yang saya boleh nampak satu boleh jadi diorang segan. Segan, yelah, masjid is not diorang punya tempat. Okay. Diorang lebih prefer kat rumah ataupun dekat sekolah, ataupun dekat luar. Tapi bila masuk masjid ni, diorang segan, takut diorang ni bukan tempat diorang. And diorang ataupun takut sebab yelah kena judge dan sebagainya. Itu satu juga boleh jadi juga bila sekarang kan mesti nak benda yang sama dengan diorang. Nak relatekan diorang mesti nak yelah. Jadi masjid tak ada apa benda yang interest sama dengan diorang. Jadi diorang rasa gitulah, kira mungkin sama ada datang untuk solat aja ataupun mungkin tak datang terus, wallahualam lah. Jadi itulah salah satunya jugalah. Tapi kalau berjauhan dengan masjid, kalau kita kata maksudnya apa, tak nak datang masjid sebagainya, kebiasaannya mereka ini terutama sekali mereka yang bukan background madrasah full time lah mereka ni segan lah. Segan dan takut dan tak ada teman, tak ada kawan yang sama-sama. Yes, betul lah cik pasal zaman kita dulu, I mean aku rasa pun satu didikan kat rumah juga Ustaz Haji Betul. Itu pun main peranan walaupun macam mak bapak tak selalu di masjid, tapi aku rasa dorongan ataupun paksaan ataupun yang kata kasar yang mak bapak korang selalu cakap, kau pergi duduk masjid, kau tak pergi untuk bawa blok, main gitar bawa blok, kau campur orang tak seronok, this word dengan terus kau pergi ke masjid. Aku rasa itu is a good input tau Ustaz dalam hidup kita bila kita muda-muda, dan kita tahu masjid tu daripada that statement kita tahu yang masjid tu akan bawakan faedah. Betul. Kan yang bawa blok ni kadang-kadang tak ada faedah. So from there kita dah belajar tau. Tapi sekarang macam aku rasa kekurangan dia tak ada sangat mak bapak yang push push anak-anak dia suruh macam kau pergi duduk masjid lah, kau buat apa ni, orang tengah nak tarawih kat masjid kau pergi duduk masjid lah. This type of dialogue dah jarang aku dengar cik. Bagi aku punya perspektif lah sama macam kau, aku disuruh pergi masjid juga tapi dia punya common, I think banyak orang boleh relate mak bapak yang dulu nak belajar agama pergi masjid, belajar agama, so nak menimba ilmu tu. Tapi era sekarang apa yang aku nampak tak payah pergi sana, tapi boleh menimba melalui digitalization, social media kan. Betul. So kalau from my dari pengamatan lah sekarang punya zaman is a zaman yang just nak tengok short video, touch and go lah. Tak nak macam duduk lama-lama. So you sekarang kalau dulu 1 hour plus boleh tahan. Boleh. Tapi sekarang tak. I think half an hour pun dah consider lama juga untuk diorang. Betul. Jadi untuk diorang kalau nak duduk kelas lama-lama ni tak boleh lah. Dia punya attention span tu lah sekarang. Betul. Ni dah lain lah sekarang dah banyak benda aktiviti lah aku rasa in terms of luar agama kan, yang mana diorang punya swimming. Betul. Kat sekolah tu yang mana diorang punya extra classes. Jadi kat masjid tu kalau dapat sekejap tak dapat pergi physically, dapat online pun kira mak bapak dah puas hati lah rasanya. Tu yang aku rasa kadang-kadang rasa sesal juga lah pasal we are living in this age sekarang ni yang kadang-kadang budak-budak anak-anak ni bila kita tarik diorang bawa masuk masjid Ustaz nak solat yang kita 5 waktu ke apa, diorang rasa ganjil. Betul. Kalau dulu semua pergi masjid macam tadi parents semua akan kau pergi masjid. Sekarang pun strategi dah tak boleh. Sekarang strategi orang masjid kena jumpa budak-budak. Even for myself during dekat video dekat An-Nur, my strategy is nak tarik diorang kena keluar. Kalau saya semua tahu dekat Titanic. Titanic bulan full kat MRT bawah tu Oi, lain ni Ustaz kira pakai baju biasa. Jom lah lepak. Kira selit-selit. Korang tahu tak apa hukum gini-gini? Korang tahu tak cerita gini? Kira yelah, sebab kita nak diorang rasa welcome. Sebab kalau tak ada orang yang welcome, diorang rasa apa pasal aku kat sini sih? Aku tak tahu apa aku kenal. Jadi diorang rasa segan, takut, keluar.
Kena main peranan Ustaz Kira kena keluar. Tapi tak semua Ustaz akan buat gini lah. Ini individual Betul. For yourself you do this lah untuk menarik perhatian the youth at that point of time kan. Wah Titanic bulan kau lama tu cerita kau. Actually okay, aku actually very minat dengan cara Ustaz Luffy ni. Sebab apa tau, okay, kita tolak ke tepi takut ataupun rasa dipaksa lah. I think kalau sekarang I think diorang akan memberontak. That kind of feeling lah tapi why I love the way when you say turun ke situ, sebab that's where you kenal. Pasal I'm like, correct me if I'm wrong kalau Rasulullah dia pergi ke masyarakat untuk berdakwah, jadi dia lebih suka dengan orang yang miskin daripada yang lebih yang ke atas ataupun atas lah and then that is why I think dia punya connection dia is much more deeper. Rasulullah kira dia turun padang lah. Dia turun padang, kita tak kata dia in general. Walaupun kira yang menjadi tarikan is orang miskin. Tapi orang-orang kira orang kaya, orang Quraisy ni sebahagian, tak semua. Jadi kita kata itulah, turun padang and kita kenal and kita tahu and orang nampak usaha kita, yang orang rasa pun akan terasa juga, oh kau usaha untuk aku akan balas dengan rasa segan dia. This is a good way untuk mendakwah zaman now tau Ustaz Macam kita turun padang, kita berbual, kita kasih kita punya level sama lah dengan diorang. And mana tahu ada something happen, Allah jentikkan hati mereka tu untuk tiba-tiba macam untuk tanya hukum ke, untuk tanya macam mana Ustaz saya ni nak pergi solat gini-gini. Then that is where your peranan sebagai seorang Ustaz tu ada. Betul. Pasal kita tahu, kita boleh ajar diorang, so they will feel closer to us. Tapi Ustaz, when you are doing all these things back in the past, dulu Ustaz selalu buat gini macam dakwah turun padang, campur diorang, buat aktiviti dengan diorang, budak-budak youth ni semua kan. The backfire of things kira kan benda yang tak menjadi. Ada tak Ustaz yang macam tak cakap menyesal tapi cabaran, benda yang cabaran. Yes, cabaran yang macam alamak, macam mungkin macam mak bapak tak bagi ataupun mungkin youth ni tiba-tiba macam dah kenal mak bapak diorang semua, youth ni satu hari ni buat hal kat sekolah ke, lari rumah ke, apa ke, habis you are to blame tau for their things. Pernah tak Ustaz? Oi, rasanya macam banyak kali. Oi. Cerita. There's few times lah. Youth kira parents dah put trust. Dah tahu dah, okay, dia ni keluar mesti pergi jumpa Ustaz Luffy. Okay. Jadi dah lama kelamaan tiba-tiba almost semua cerita sama lah. Kira terjadinya sesuatu pergaduhan ataupun pertelingkahan. Jadi bila dah parents marah anak pun tak terima, anak keluar rumah tanpa diberitahu. Jadi tanpa diberitahu dia jumpa Ustaz. Ada yang terus terang, Ustaz, saya keluar rumah lah. Ada yang, Ustaz, boleh tak saya nak kiam lah. Ada yang gitu. Jadi pernah juga for me there's sekali tu memang dekat masjid selalulah. Jadi boleh lah sama-sama dekat masjid dan sebagainya lah. Tapi lepas tu parents call, Ustaz, mana anak saya? Anak saya dah sehari tak balik, dah hampir 2 hari dah. Saya tahu dia mesti pergi kat Ustaz. Jadi saya nak Ustaz bawa balik anak saya, pergi bawa balik lah. Jadi jumpa budak ni, apa asal aku lari. Tapi sebelum tu pagi tu dia kata, Ustaz, saya nak pergi kerja. Tengah hari tu baru parents call. Jadi macam mana nak cari dia, sebab nombor dia dah tukar, dia tetap tak nak balik. Okay lah, dah remaja kan. Jadi kena paksa lagi akan memberontak kan. Jadi besoknya, Ustaz dah jumpa anak saya kan, kalau Ustaz dah tak bawa balik anak saya akan call polis. Sampai ke tahap gitu sekali. Kita faham parents punya kerisauan dan sebagainya. Betul. Tapi I just do apa yang termampu, yang semata-mata ialah untuk memperbaiki keadaan, yang mana boleh baiklah. Tapi alhamdulillah sekarang semua dah okey lah. Tapi macam gini terjadi, pihak masjid macam mana? Ada masuk campur tak benda-benda gini? Apa yang Ustaz lakukan ni? Kerana benda ni kira kan at first memang dia di luar aktiviti masjid lah. Kan? Jadi macam mana? Masjid masuk campur, masjid ada kata, Ustaz Luffy, awak tak payah lagi buat benda gini, awak just adakan kelas awak dalam masjid, duduk diam-diam, biar diorang datang kat masjid, dah gitu, dah habis kelas diorang balik. Ada tak macam gini? Biasanya tak lah.
Biasanya apa sebab it's between YDO not I cannot say YDO lah, tapi between relationship between me dengan apa dia punya anak dia dengan parents kan. So just among us je lah. Okay, cantik lah kan. Pasal kita takut pasal ini kira pekerjaan juga. Takut nanti menjejaskan apa yang kita buat dekat tempat kerja kita ya. Macam kat Ustaz Lufi, pekerjaan dia Ustaz, tempat dia tu kat masjid. Takut nanti kan benda-benda gini takut menjejas lah. Ya, betul. Okey, Acik nak tanya sebab Acik ada anak remaja juga Macam tadi berbalik pada tadi Ustaz kata anak remaja ni belia ni, diorang rasa macam okay, I'm not fit for masjid, that kind of feeling okay, in your point of perspective ataupun mungkin ada something that you can share, macam mana you tackle orang yang ada yang khususnya aku tak layak untuk ke masjid, that kind of thing? Itulah kira biasanya akan keluar. I try to dapatkan dia interest. Kalau dia suka K-pop, Ustaz joget. Kau tak joget tak joget. Tak cuba tapi tak boleh. Macam tak boleh. Tak mau. Dia cuba hafal sikit-sikit nama K-pop. Main peranan Dia nak kena juga. Jadi kalau tak dia akan sebab kita nak cocok hati orang tu kan. Kira macam kau dengan aku ada similarities, ada niat yang common so topic. tu K-pop. Kalau dulu Mobile Legend, kau tahu tak dulu ada Atlas, ada apa, semua dah nama-nama semua kena hafal lah. Roblox Roblox zaman sekarang dah tak masuk Roblox lah. Dah tua lah. How about TikTok? TikTok for myself pun on, lepas tu macam dah off balik, kira macam on off lah, kira tak tu fokus on busy. Ini baru nak start balik ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. So tapi itulah apa sekarang untuk youth ni kita nak kena cocok sikit apa yang dia boleh senang untuk comfortable dengan kita. Baru dia, kalau tak selagi kita tak cocok dia, selagi tu dia akan tak akan cerita apa-apa, and dia tak akan share apa-apa, and dia akan buat apa-apa yang dia nak. Okay, nice. It's nice lah kita dengar macam gini. Pasal kita dah jarang dengar orang yang betul-betul turun padang untuk membuat kerja. Kadang pasal ada pun tak semua ustaz lah kita tak nak mention any names ke apa, tapi ada ustaz dekat berdakwah online aja, terkutuk-kutuk orang, gitu je cerita dia. Tapi cakap tak kenakan individu mana-mana. Tapi betul. Ada ustaz macam Ustaz Lufi ataupun ada setengah ustaz yang kita kenali memang turun padang buat benda tu, cari keredaan, cari benda yang betul buat, kerana kesilapan-kesilapan kita yang kita buat kat luar tu ataupun sebagai seorang ustaz tu, kita tak tahu apa yang kita buat salah ustaz. Kadang-kadang benda-benda yang kita buat dengan keras hati ni kat luar tu yang akan orang kata tu cover balik lah apa-apa kekurangan kita ustaz. Okey ustaz, satu lah nak tanya, kisah ustaz, kisah real lah ustaz dengan remaja yang bermasalah, yang kira paling ustaz tak boleh lupa. Ada tak yang satu kisah remaja yang bermasalah yang betul-betul sentuh hati ustaz lah? Ada tak? Saya tak bermasalah lah, tapi lebih kepada ujian yang dia hadapi lah. I think these two story yang sentiasa dalam hati lah. Yang pertama is the reason why I become YDO, sebab before that mengajar dekat Raudah. Jadi mengajar, kita kata madrasah mingguan lah. Jadi budak kelas semua cuma satu budak ni je. Kira nakal dia memang tak tahu lah tahap level mana lah kan. Nak kata Syaidah pun tak macam atas lagi lah. Ungkal habis dari Fir'aun. Jadi kira almost every time datang dia lah yang kena marah. Tapi bila dah time konvo disuruh untuk pilih pelajar yang terbaik. I choose the paling paling nakal ni. So bila on that day datang dia pun terkejut jugalah, nama dia panggil. Lepas dia ambil dia punya hadiah tu, dia turun, dia terus peluk. Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya sebenarnya tak dia nangis je. Nenek ni datang, Ustaz, terima kasih Ustaz, sebab dia ni sebenarnya kurang kasih sayang. Jadi dia nak ambil perhatian. Sebelum ni macam terjudge lah. Jadi that's why dari situ aku dah kena tukar cara, dan aku kena sangka baik, dan aku kena kena tolong diorang ni lah. Itu yang pertama. Yang kedua is ada satu macam tadi kadang-kadang orang ada budak ni, budak youth ni, dia datang kena ada kawan. Jadi satu hari ni kawan dia belajar ngaji. Tiba-tiba pula dia, yang mengaji ni pula dia bawa kawan, sebab kawan dia kata ada masalah. Dia datang, Ustaz, ni kawan saya, dia nak tanya soalan.
Dia kena dia duduk berbual lah. Okay. Dia kata, Ustaz, saya sebenarnya semalam lah, dia kata semalam saya nak pergi ke tempat lain untuk keluar Islam ataupun tukar agama. Lagi satu juga, youth ni dia nak kita dengar. Dia orang nak luahkan, tak tahu siapa nak luahkan. Jadi kita nak kena dengar je. Jadi dia kata saya nak tukar agama sebab saya dah rasa nak give up lah. Sebab doa saya tak pernah makbul. Sebab dia keadaan dia tengah kita kata diberikan ujian lah. Okay, faham. Jadi dalam segi kewangan, segi dalam keluarga dan sebagainya. Jadi dia rasa macam doa dia tak pernah makbul. Tak pernah dimakbul dan tak pernah didengar. Jadi bila dia kata gitu, dah dengar dia punya apa yang nak sampaikan, baru saya ceritakan, baiklah, ceritakan apa tu ujian, apa tu doa, macam mana Allah kabulkan doa, macam mana cara-cara Allah kabulkan doa, macam mana cara-cara nak berdoa, macam mana nak menenangkan ataupun menghadapi ujian cabaran. Ini semua bila dia slowly dengar, dia tenang. Dan alhamdulillah daripada itu 2015 ke 16 lah, dia mula mengaji dengan saya. Tahun lepas dia dah khatam. Alhamdulillah. Kira masya-Allah lah. Kira itu yang bila sampaikan, bila dah khatam tu, dah habis Quran tu, dia sampai menangis-nangis sebab dia tak expect macam boleh habis sampai ke Quran habis itu, masya-Allah. Surprise bagi dia juga. Benda yang kecil maybe bagi orang lain, benda yang paling besar dalam hidup dia, untuk dia habis bacaan Al-Quran Ustaz. Kan benda ni semua kita tak boleh ambil ringan. Pasal lain orang lain capacity dalam hidup dia. Betul. Penerimaan dia. Ustaz pun susah nak khatam Quran. Betul. Ini Asyik nak stresskan kepada viewers pada belia yang kat luar sana. Yes. Okay, daripada cerita tadi Ustaz Lutfi ni, korang jangan think this is the end of the world when you think jangan putus asa kalau sekiranya korang tak dapat tembusi certain things. Okay, at the end of it, okay, bila korang rasa korang cuba, korang mencari dapat orang yang tertentu, orang yang betul, jalan yang betul, InsyaAllah akan tercapai apa yang korang capai. Just need dia kena usaha dapatkan orang je lah. Sebab ada orang dia boleh diri sendiri, ada orang dia kena orang angkatkan. Kena push. Jadi tengok pada kekuatan masing-masing. Kalau tak, cepat-cepat cari orang. From what age to what age ni kalau dikatakan kategori youth ni, Ustaz? Kalau Singapore tak silap daripada 16 to 35. Okay. Tapi tak tahu, tak silap dah tukar kepada 30. Tak tahu dah tukar ke belum lah. Tapi yelah, for me, I even have youth yang sama umur. Sampai sekarang ni dah ada anak semua. Jadi entah youth kalau sekarang ini, tapi kalau zaman sekarang umur 12, 13, 14 ni dah macam youth juga punya keadaannya dah sama jugalah. Dah lagi awal sikit lah. Aku rasa this is the point where kena tanya juga, macam Silakan. kita tengok sekarang ni problems dalam masyarakat kita kan. Semakin meningkat lah, especially dalam bentuk youth tau. Youth kita ni sekarang, tadi kita dah berbual, adakah kerana pendekatan dia dengan agama ni kurang ke, ataupun tak selalu pergi ke masjid, tak campur orang yang seagama sangat ke, itu pun boleh main peranan lah kan. Kita tak cakap nak matikan agama lain ke apa, tapi kadang-kadang akhlak kita ni, kalau kita belajar dengan betul, agama kita ni dah mengajar akhlak yang baik pun, macam mana nak menjadi seorang Muslim yang baik and all those things kan. Tapi Ustaz, apa pattern masalah youth yang Ustaz selalu nampak ni, dan puncanya dari mana? Kalau punca dia boleh jadi macam-macam lah. Dia balik kepada family ataupun kawan ataupun diri sendiri dan sebagainya lah. Sebab sekarang ini kalau sekarang ini social media is the one of the main kita kata punca. Ada youth parents okay, tapi because of kawan dia berubah. Ada youth yang parents tak okey, tapi dia okey. Sebab kadang-kadang dia sendiri dia sama ada dengan kawan ataupun dia saya pernah jumpa lah, ada few youth yang parents dia teruk lah. Faham. Tapi dia tahu mungkin sebab dia dengar video YouTube dan sebagainya, dan dia terkesan untuk dia, dan dia tahu jaga diri dia. Jadi apa punca-punca semuanya balik kepada family masing-masing ataupun keadaan dan semua berbeza-beza punya ni lah punca lain lah. Orang lain Tapi apa pun macam kata kadang-kadang youth ni
apa-apa punca dia pun, dia kadang-kadang nak kena macam satu suntikan untuk dia tersedar. Bukan nak sedarkan pun. Kadang-kadang just nak bilang aku ada kat sebelah kau. Kau nak perlukan orang, perlukan pendengaran, aku ada kat sini. Itu je. Wow. Okay, tadi berbalik pada social media Ustaz Okay, Cik very intrigued because siapa tahu, I think maybe drive for you, tapi I think dekat luar sana mungkin diorang need they need to know this lah Okay, perbezaannya mencari ilmu di social media dengan turun on the field. This is important. Important, correct, betul. Dia boleh je, tak ada masalah. Cuma ada kekurangannya lah. Maksudnya kalau kita belajar kat social media, dia punya explanation tak akan full. And kita tak boleh Q&A, tak boleh tanya ni betul ke tak dan sebagainya. And kadang-kadang kita tak tahu pun ni betul ke tak. Ni ustaz ni betul ke tak kan. Boleh jadi juga apa yang ustaz sampaikan lain, apa yang dia faham lain. Jadi boleh kalau nak belajar dekat YouTube boleh saja, tapi make sure you have the basic, you have the understanding, you have tahu macam mana nak rujuk balik pada ustaz lain dan sebagainya. Kalau tak dia akan kadang-kadang ini pun boleh jadi satu kita kata kunci ataupun senjata syaitan jin juga. Kira bila kita belajar, kira kadang-kadang syaitan kata kau dah cukup dah ilmu, kau sampai kat orang lain padahal belum faham lagi. Ada juga kadang-kadang dia bukan ambil ilmu je, kadang-kadang dia sampaikan ilmu. Kadang-kadang dia mak aku dah belajar sikit, nanti dia sampaikan. Dia slowly sikit-sikit padahal dia belum faham lagi. Ada pernah juga dia sampaikan satu ayat. Salah. Dia betul. Okay, alhamdulillah. Dia betul. Okay, lepas tu the next day dia post lagi, dapat pujian. Masya Allah. Keep on going, keep on sharing one verse. Besok dia share lagi, tambah lagi pujian. Lama kelamaan syaitan ni, jin ni akan try to manipulate. Kau dah jadi syekh, kau jadi ustaz. Jadi this kind of kita kata kita nak belajar through social media aja, it's something yang kita kena hati-hati lah. Kalau physically memang dia banyak physical, yes of course dia lagi banyak kelebihan. Even Rasulullah pun kata ada barang siapa yang mencari ilmu, dia akan dipermudahkan urusan, dan bahkan there's kita kata keberkatan dalam majlis ilmu tersebut lah. Yes, tadi apa yang Ustaz cakap ni aku boleh relate tau, pasal aku ada tengok juga. Aku need to give out this statement lah, kerana bukan seorang yang famous, yang banyak followers tu, kalau ayat Quran ataupun hadis yang dibawakan tu hadis lemah ataupun hadis yang tak boleh dipakai guna, tetap tak boleh. Walau berapa famous dia tu, kalau dia tersalah cakap hadis atau salah baca ayat Quran, tetap dia salah. Jadi kita ni orang ramai ni Ustaz, kita kena perhatikan sikit. Yang mana salah tu, kalau kita tak dapat tegur, I think this is satu rayuan lah, ataupun satu teguran untuk ustaz-ustaz yang bertauliah kat luar sana tu. Satu benda yang saya boleh cakap is, kalau benda-benda gini rasanya salah di media sosial tu, dan seseorang tu the followers is high, even though the followers is high or what, I think you guys should be the one yang tegurkan orang gini, be it tak payah depan-depan, belakang DM kan. Tapi insya-Allah lah benda gini akan even kalau ada orang teguran ni diwajibkan, aku rasa lepas tu dia tak sembarang lagi post-post benda gini, dia akan buat research dia akan bertanya lagi. So I think kita ni as followers ataupun even the youth lah out there, kita jangan terpesong sangat Ustaz dengan number of followers, dengan cara perbualan ataupun bacaan dia yang nampak macam dia ni macam pergi sekolah Arab dia berbual okey je, dia berbual Arab. Itu kau tak tahu dia hafal 24 jam, dia hafal tu line je, lepas tu time life tu dia shoot tu, tapi ayat dia salah. Boleh jadi. Jadi inilah satu yang aku rasa untuk diri aku yang lemah ni lah. That is the only nasihat yang aku nak mendapatkan pahala daripada this nasihat lah. Jadi kita kena rujuk betul-betul, jangan sebarang rebat. That's why kalau my social media, my Facebook, Instagram semuanya, for me saya takut untuk siapa type
ataupun share pasal hukum hakam. I usually post about some motivational atau inspirational quotes ataupun ataupun at least pun pengenalan tentang ulama. Selebih daripada tu takut orang salah faham. Kita kadang kita niat baik. Tapi kita tak tahu orang apa yang kita sampaikan orang tak semestinya 100% orang akan faham seperti mana apa yang kita faham. Itu yang kita kena hati-hati lah. Dia pernah satu dekat TikTok ada satu youth dia live dia cakap apa ni ustaz mengambil duit daripada mengajar ni, mana Rasulullah tak bagi tahu. Rasulullah dia dah fanatik dia dah macam ustaz ni semua macam mana dah gitu lah. Saya saya tengok ni dah live tu buat sembarang jadi adat dia habis itulah tu just DM kalau nak faham silakan datang tapi tak jumpa lah. Tapi itulah apa kita kata this platform memang kita kata zaman sekarang memang susah nak dikawal. Jadi yang apa yang kita mampu itulah sama ada tegur ataupun perbetulkan ataupun apa yang kita mampu lah. Yes, insyaAllah kan itu yang apa kita mampu kan. Tapi balik kepada satu lagi soalan saya nak tanya kat sini adakah pendapat youth zaman sekarang ni kan yang masjid ni is a boring place. Jadi aku malas nak pergi lepak sana. Kau tengok semua pakcik-pakcik pencen kau kat sana. Nanti aku duduk kat sana mesti je aku kena sound gitulah. Rambut aku colour lah. Aku ada bertatu lah gini. Anak aku bawa. Anak aku tak pakai seluar panjang pun kena sound dengan ni pakcik yang dah buat macam tu rumah dia. Macam tak ada rumah kat masjid tu. Dia duduk. You know this type of thing mesti ada bermain di minda orang-orang youth. Even if it's not youth, kat kita pun ada. Betul. You know? So what do you think of this? Macam mana kita nak memperbaiki diri kita ataupun memperbaiki the environment within the masjid itself? For me first untuk youth rasa masjid tu tempat diorang ataupun tempat untuk diorang datang is of course lah daripada sama ada family ataupun kawan lah. Untuk beritahu masjid ni bukanlah tempat yang just ibadah saja ataupun solat saja, tapi ada aktiviti yang boleh buat. Yang second one is masjid tu lah macam mana nak buat aktiviti yang boleh tarik perhatian. Even during the COVID kan. One of my activity atau one of my program is jom main Mobile Legend. Wow. Siap poster lagi pegang Mobile Legend. Itu posternya. Kira lawat dah. Kira kecoh. Jadi daripada situ macam ustaz pun kira dia macam dia bukan merendahkan tapi nak beritahu ustaz pun gerik Kira ada that space ataupun ruang untuk diorang share something bila diorang kan. So peranan inilah sama ada family kawan ataupun masjid tu sendiri buat something yang interest yang kita kata jangan nampak kita kata dia punya nama topik program tak payah Islamic sangat. Kira just a simple one. Kira yang buatkan diorang datang and diorang slowly kita cucuk sikit apa masjid. And memang kita kata even from ada tanya kenapa tak pergi masjid tu. Masjid tu pakcik-pakcik even I have case yang budak-budak tak datang masjid sebab pernah kena marah dengan this thing memang kita kata sama ada parents dengan kawan ataupun itulah kita kata masjid tu sendiri yang menyediakan ruang. Ini pasal macam Ustaz cakap pakcik-pakcik ni selalu orang fikir grumpy uncle selalu mesti ada. Ni doma acik share sikit acik punya a bit of my when I was youth lah. Okay, sebelum tu kita nak cakap kita akan buka talian sekarang kepada korang ni betul. yang di dalam TikTok live. Kalau ada sembarang pertanyaan untuk Ustaz Lutfi Zulkifli kita ataupun untuk kami The Baba Clan, silakan hubungi kami di WhatsApp call 90475415 90475415. Kalau korang terlepas, korang pergi to the latest posting, kita letakkan nombor kami di situ. Jadi korang boleh call in dan menanyakan pertanyaan. Silakan 90475415. Okey cik, maaf tadi aku potong kau. Silakan. Ni Acik pernah dululah Acik pernah ikuti youth belia punya so-called program. Everything nice. Ada berbasikal, ada exercise kat atas rooftop, dan masa tu masjid tu pun baru buka lah. Jadi kita ada itu Qiyamulai, and then ada syarahan pagi, dia ada few programs tau. Ini terus terang sebab apa yang buat Acik rasa Acik keluar daripada bilik tu sebab
satu ustazah ni very strict, very fierce, dan kata-kata yang tajam tu, which actually not me. I keluar, I storm out daripada bilik, a few more follow. Tapi that's not the end. Tapi Alhamdulillah ada satu ustaz who came down close dengan kita orang, and then kita ramai-ramai ikut balik program-program. Tapi bila part dia punya kelas, kita cakap terus terang ramai-ramai, kita lebih rela duduk kat tangga. Okay, wow, sampai gitu sekali Ini kenyataan benar. I have my best friend who essentially masa tu bersama dengan Acik tapi ni tahun dululah. So Acik emphasize that graciousness is very important juga. Sebab aku tak kenal kau tahu apa. You know, tiba-tiba kau suruh aku masuk kelas, aku kena gini-gini. Okay, cuma tengok sikit, tanya kau, ini tadi apa? Wah, kena marah rabak. Rabak tau ni. Tapi orangnya bukan tua sangat. Dia muda. Tapi bila dia marah Acik tu, dia marah saya, rabak dah macam saya ni budak-budak lah. So I lost my dignity depan ramai. Itu yang saya rasa bingit, saya terus keluar gitu. Usually this thing happen boleh kata every mosque, yang orang tak faham masjid ni bukan untuk orang yang kita kata yang dah tahu agama, yang baik. Orang yang berdosa pun perlukan datang masjid. Orang yang nak bertaubat pun perlu datang masjid. Orang yang nak cari jawapan pun kena datang masjid. Jadi kalau semua dihukum semua orang yang baik aja, siapa yang orang kat luar. Jadi itulah, that's why mindset untuk orang-orang especially inilah kita kata Melayu Islam ni yang kita kena bila kita nak panggil orang-orang yang kita kata nak memperbaiki belia-belia dan sebagainya, nak tak nak kena open lah untuk jemput dan sebagainya lah. Even pernah juga my youth dah call, Ustaz, saya nak datang masjid, nak tolong tahlil, nak tolong sediakan makanan. And budak ni kira dia rambut pirang. Jadi bila dia saya kata okey lah, nak tolong kan, okey bagus. Sekali sampai aja, dia sampai, kira within 2 weeks asal tak dengar apa-apa berita pasal dia. Baru ada orang kata, Ustaz tahu tak hari tu dia datang sekali kena marah. Alamak. I terus call, kenapa, what happened? Dia kata bila saya datang, Ustaz saya ingat Ustaz ada, tapi tak apalah, tapi tiba-tiba saya kena marah. Kena marah rambut saya pirang, tak patut datang kat sini, sampai ke gitulah. Jadi dia punya hati dia hampir-hampir, dia kata, Ustaz saya hampir-hampir tak nak datang masjid, Ustaz. Kira itulah kita dengan satu perkataan, dengan satu boleh anytime boleh menghalang ataupun mengubah perhatian orang tu daripada masjid. Itu yang kita takut lah. Betul. Correct. Yes, itulah dia guys. Guys, korang ni dengar tu nasihat-nasihat yang kita adakan pada malam ini. Best kan Acik kan? Betul. Dan korang kalau ada apa-apa yang nak sambung, nak bercerita, nak bertanya, silakan. The line is still open. WhatsApp call kami di 9047 5415 9047 5415. Anda berada di Malaysia, di Brunei, tak kisahlah korang dekat mana yang ada WhatsApp. Silakan +65 9047 5415. Give us a call on the website. On the WhatsApp. WhatsApp this is the official Baba Clan number guys. Okay, so kita tunggu lagi. Maybe kita will end with one more soalan Acik. Kalau ada apa-apa soalan untuk Ustaz Lutfi Zulkifli kita. Dan lepas tu kalau korang tak ada orang yang call ni, kita di siapa yang call kita akan angkat sekarang ni. Tapi kalau tak ada, kita akan end the session dengan Ustaz pada malam ini Jadi silakan korang boleh cuba hubungi kami sekarang juga. Okay Cik, macam mana soalan penamat lah untuk malam ni? Ada tak yang kau nak yang betul-betul kau nak Ustaz terangkan lah? Ada satu soalan, tapi ni anonymous lah. Ini satu soalan yang quite mendalam. Dia nak tanya, saya ni anak yang dipilih kasih sejak kecil. Bagi bapa, adik perempuan dia yang sayang lebih lah. Bagi bapa, adik perempuan dia yang disayangi. Bagi mak pula, ada anak lelaki bongsu. So dia tak dapat, dia tak dapat, dia kira pilih kasih saya hanya anak berguna bila perlu. Dan saya ni anak yang mereka anggap dia tahulah macam mana nak hidup. Semakin lama rasa mak dan adik-beradik ni toksik bagi dia. Tak pernah bersangka baik. Kali ini saya pilih untuk tidak putus
untuk tidak putus tapi menjaga jarak sahaja. Tidak putus silaturahim tapi menjaga jarak. Saya hanya mengadu pada Allah. Fokus pada healing diri sendiri dan suami dan anak-anak tersayang. Soalannya ya, adakah saya seorang anak yang berdosa buat macam ni? Kerana jujur, saya sangat terasa hati dengan kedua orang tua saya. Dia sangat sedih. Okey, dekat sini kita boleh lihat 3 peranan lah. Yang pertama, peranan ibu ayah. Okay. Yes, kita kata kalau untuk seorang ibu, seorang ayah itu nak apa kita kata sama rata, it is impossible. Maknanya mesti kalau ada banyak adik-beradik, kita ibu ayah mesti akan lihat yang pertama mesti ada dia punya role dia lebih tinggi. Mungkin yang kecil mungkin dia kena jaga-jaga sikit. Sebab mungkin zaman dia mungkin ada makin cabaran dan sebagainya lah. Mungkin yang tengah-tengah pula mungkin dia punya kelebihan ataupun kekurangan dia lain. Jadi it is impossible untuk kita sama rata inilah. Tapi peranan ibu ayah, yes, dia kena dia kena pandai balance ikut kepada kelebihan ataupun kekuatan anak masing-masing. Okay? Kalau ni bagus ini, okey bagus ini. Jangan sama-samakan dengan adik-beradik yang lain. Kalau samakan atau berbeza-bezakan, habis. Nanti akan tapi kenapa nak samakan dengan abang lah. Aku. Jadi itu peranan yang pertama is peranan ibu ayah yang di mana tak sepatutnya lah. Dia perlu mengambil perhatian ke semua anak-anaknya. Sebab semua anak-anak mesti memerlukan kasih sayang ibu dengan ayah. Yang kedua, peranan anak-anak. Peranan anak sama ada dia sebagai abang ke, sebagai kakak ke, sebagai adik ke, suka tak suka darah daging. Jadi kena support masing-masing. Kalau nampak abang sedih, kena bantu. Kalau nampak adik sedih, kena bantu. Ni kita adik-beradik lah. Yang terakhir sekali adalah diri sendiri. Kalau diri sendiri ni kita kata ujian ataupun kita cabarannya lebih besar lah. Sebab kalau kita tengok ibu mak bapak aku dah tak dengar. Adik-beradik aku dah tak dengar. Jadi aku ni macam mana? Betul. Jadi cabaran dia adalah sebagai kita kata sebagai seorang Islam, memang kita tak boleh putuskan pertalian antara keluarga dan sebagainya. Betul. Dan peranan sendiri adalah kita perlu tetap terus berbakti, taat kepada ibu ayah dan juga membantu adik-beradik. Pada yang sama adalah kita kata selain berdoa untuk mereka semua untuk memberikan hidayah, kesedaran sebagainya, peranan sendiri itu juga adalah perlu membuat sesuatu yang menunjukkan proof to the whole family that dia lebih berguna atau bukan lebih lah. Ada perkara yang dia boleh buat untuk semua family. Jadi 3 peranan ni lah. Jadi kalau untuk dia memang kita kena terus berbakti, terus berdoa. Sebagai kita kata sebagai anak, yang penting adalah jadi tadi kata dah ada family sendiri kan. Yang penting adalah tidak mengulangi seperti mana terjadi kepada keluarga tersendiri. Jadi jadikan keluarga sendiri lebih baik daripada kita kata bukan tak bagus-bagus lah, tapi lebih bagus daripada sebelum lah. Wow, itu dia nasihat yang padu, penutup yang terbaik daripada Ustaz Lutfi Zulkifli kita. So hopefully semua pertanyaan dah pun terjawab pada malam ini, especially when we are talking about the youth, the young people that are still growing up, yang masih lagi mencuba, yang masih lagi mencari betul. Seperti anak-anak muda kita, anak-anak kita lah senang cakap kita pun kadang-kadang sebagai mak bapak ni Ustaz ada risau-risau juga, betul, kan. Sampai tadi Ustaz last cakap tu, jadi kita tak buat apa yang orang lama tu buat kat kita. Jadi itu yang satu nasihat yang aku rasa cik, kita pergi umur ni kita kena ambil nasihat tu dengan baik dan ambil dia dan execute it properly. Betul. Jadi kita tak buat benda sama yang mana kita terasa sakit dulu time kita budak, kita tak buat gitu ke anak-anak kita. Correct. There's quote lah, pepatah Arab, jangan pandang belakang. Sebab yang dah lepas tu boleh penat. Sebab kadang-kadang kita dah berbakti dekat ibu ayah kita kan. Habis ibu ayah kita tak pandang. Kalau kita fikir balik, dia akan penat. Dia akan buatkan kita lagi down. Kita akan fikir. Jadi the first sentence dia kata jangan pandang belakang sebab yang lepas itu boleh memenatkan kita. Jangan pandang depan.
Sebab yang akan datang tu boleh merisaukan. Sebab kadang-kadang kita mak bapak aku tak tengok aku. Buat apa aku nak bagi tak buat apa kan. Boleh tak dia buat. Jadi belum terjadi tapi dia dah risau ataupun dah tak nak buat. Jadi jangan tengok depan. Tapi jangan tengok depan sebab yang depan tu boleh merisaukan. Nice. Tapi tengoklah atas kerana di situ ada Allah SWT yang akan bantu. Jadi doa, apa yang boleh mampu buat, apa yang boleh doa. Wow. Yes. Guys, itu dia penerangan Mendalam, daripada Ustaz Lutfi Zulkifli. Thank you Ustaz hadirkan diri pada malam ini. Sama-sama. Appreciate your words, your thoughts dengan kata Arab dia kan. Kita selalu kata Melayu, ni terus ke kata Arab dia cakap. Kan nanti aku belajar bahasa Arab Okay, thank you. Dan pasiru gitu. Kelakar ni orangnya. Okay, kalau jumpa kat masjid tegur guys, cakap ni ustaz yang masuk podcast Bubble Clan kan. Alright guys. Okay Cik, macam mana? Wow. Aku rasa it's good enough. It's good. Thank you sekali lagi kepada Ustaz. Yes. Dan juga kepada yang menonton. Korang boleh share ni kepada anak-anak korang dan kepada ibu bapa. Ini boleh menjadikan satu tauladan dan manfaat bagi korang. Jangan lupa untuk episod-episod yang lebih lagi manfaat bagi korang ataupun mungkin yang kena dengan korang, kena dengan kehidupan korang, korang boleh layari Bubble Clan Podcast di YouTube, episod-episod yang lain, di Instagram, di TikTok, di Spotify, di Telegram, semua. Please, you can join us. And now we are starting something new whereby bila kita tengah berbual, kita akan bukakan sedikit waktu untuk korang, the people out there, call in kita live untuk bertanyakan soalan kepada our guest or even to kita, the host of Bubble Clan. Dan nombor dia adalah 90475415. This is an official Bubble Clan punya number. So you can WhatsApp call us through this line daripada mana korang berada, tak kisah daripada Malaysia, daripada Melaka, Sabah, Sarawak. Kan aku dah petik Penang, Kedah, Melaka, mana Batam. lagi? Johor jangan lupa. Batam. Tanjung Pinang. Brunei Darussalam. Jangan lupa guys. Dan itu saja daripada kami. Kita jumpa lagi. Signing off. We are the Bubble Clan. The information provided in the Bubble Clan podcast is for general informational purposes only. The views and opinions expressed in the Bubble Clan podcast are solely those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or individual mentioned.